Okey geng, korang tak payah panik kalau YouTube korang kena copyright striker. Okey, macam saya sekarang ni community guideline 1 daripada 3. So kalau 3 kali kena copyright striker, kita punya akaun terus hilang. Tapi kalau ada 1, ada obat lagi. 2, boleh ubat lagi. 3, tiada maaf bagimu. So macam mana nak ubatkan copyright striker? Delete sama, request malah lagi berat. So apa tindakan yang wajar bila korang kena copyright striker? Sebelum tu, korang kena tekan dulu button subscribe, like dan juga share, sebab saya akan ceritakan step by step. Okay. So macam mana kita nak tengok copyright striker ni? Pertama sekali korang kena pergi dekat YouTube Studio. Kalau dekat komputer pun ada YouTube Studio, dekat dalam telefon pun korang boleh download aplikasi YouTube Studio ni. Okay, korang pergi download YouTube Studio, YT Studio tu. Okay, lepas tu korang pergi dekat Earth, ataupun dekat penguangan lah, dekat duit ni, korang pergi dekat sini. Okay, lepas tu korang tengok dekat atas ada profile kita. So korang tekan dekat profile tu. Kemudian dia ada account status. Okay, dia ada account status. So korang tekan dekat account status tu, nanti dia akan keluar dekat sini community guideline ataupun copyright lah. Tengoklah korang kena copyright striker yang mana, atas ke ataupun community guideline. Okay. So macam mana nak ubat dia? Korang tengok dekat sini. Pertama sekali korang tekan dekat community guideline ni. Okay, dekat sini dia ada community guideline striker. So macam mana untuk hilangkan copyright striker? Adakah dia takkan hilang ataupun dia boleh hilang? Okey, jawapan dia boleh hilang, tapi ada syarat. Syarat dia korang tak boleh live stream dalam masa 1 minggu, tak boleh live stream. Okey. Lepas tu satu copyright striker ni korang tak boleh dapat duit daripada YouTube selama 1 minggu tu. Okay, kalau kena 1 striker lah. Kalau kena 2 striker, so 1 bulan. Okay, 2 striker 1 bulan. Kalau 1 striker 1 minggu, 2 striker 1 bulan. Okay, 3 striker tak ada terus. Delete korang punya account tu. Okay, so korang kena cari balik lah 1000 subscriber tu. So agak susah lah. Okay, so untuk hilangkan dia tu, korang kena tahu dekat sini. Okey, kalau korang buat permohonan, so dia akan muncul lah. Tapi kalau korang tak buat permohonan pun, korang delete ke ataupun korang abaikan video tu, dalam masa 90 hari 90 hari community guideline tu akan hilang. Tapi kalau korang cuba untuk betulkan, maknanya korang buat permohonan, korang bagi tahu, oh ni adalah salah faham ataupun ni adalah salah teknikal. Contohlah yang tu boleh menyebabkan lagi buruk keadaan. Okey, dia ibaratnya macam kau nak cakap dekat polis yang kau tak salah. Okey, kau dah pergi mencuri tapi kau nak cakap kau tak salah. Sebabnya okey, dalam Islam apa benda gitulah lebih kurang kalau terdesak sangat, anak nak makan, kalau nyawa dah dekat leher, kita boleh buat benda yang terlarang. Contohlah kalau korang nak bagi tahu dekat polis macam tu, so polis akan bagi 2 charge. Sepatutnya polis tu bagi 1 charge je sebab korang mencuri. Tapi bila korang menjawab, dia akan bagi 2 charge. Sama juga dengan YouTube. Okay, so kalau korang ada masalah community guideline ataupun copyright striker, ni bukan copyright claim Kalau copyright claim tak ada masalah. Yang ni copyright striker. Okay, ataupun community guideline striker. Striker ni memang orang cakap yang paling serius. Kalau copyright claim, video sana tu yang claim kita punya video. Kita buat video tapi yang dapat duit adalah owner. Itu copyright claim. Tapi kalau copyright striker ni, kita sendiri yang buat problem. Faham tak? Maksudnya copyright striker ni dia macam ni. Dia macam mana saya nak terangkan. Kalau copyright claim, owner daripada channel-channel lain yang claim dekat kau. Tapi copyright striker ni adalah daripada YouTube sendiri, pihak YouTube sendiri. So korang buat masalah dengan YouTube sendiri. Senang cerita, kau pergi menceroboh balai polis. Kalau copyright claim ni, kau
kau curi barang dekat rumah orang, lepas tu tuan rumah tu yang tangkap. Macam tu, itu copyright claim. Kalau copyright striker ni kau pergi curi dekat balai polis. Macam tu lah lebih kurang anggaran copyright striker ni. So dia lagi keras. So saranan saya, kalau korang kena copyright striker ataupun copyright claim ni, korang abaikan. Delete je video tu, hapuskan video tu, korang abaikan. Dah jangan buat lagi. Okay, jangan sampai 3 copyright striker. Satu, dalam masa 90 hari korang akan hilang. Lebih kurang setahun lah. Setahun dia akan clear balik korang punya account tu. Tapi dalam masa 90 hari lah. So korang kena bersabar lah kalau kena copyright striker ni. Okay, so korang check dulu account korang dekat YouTube tu ada masalah copyright striker ataupun tidak. Okay, sampai di sini dulu saya punya video. Jangan lupa klik button subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.